Nampak ni, minyak warna KFC. Hari ni kita nak servis Mazda CX-30. Hari ni kat workshop so senang sikit lah, kita boleh pakai lift. Selalunya kita kena masuk bawah jack lah. First things first, kita ambil ratchet, extension 10 dulu. Okay, jom kita buka cover dulu. Ni kita buka satu rear cover. Mazda ni kat sini dah lebih 5 tahun dah. 5 tahun free service lah. Tapi dah habis dah. Baru tahu kena hantar workshop. Kalau Mazda ni servis kat service center dalam boleh sampai 1000 ke alah. Tapi buat kat kita ni 400. Next kita ambil ni untuk drain minyak lah. Tadi aku tersalah buka kat sini, tapi sebenarnya dua-dua kat sini lah. Ni drain plug dia kat sini dengan off filter kat sini. So dua-dua kat sini lah. Next kita dah buka drain plug lah. Mungkin 18 atau 17 kot. Kita cuba 18 dulu. Okay betul. Okay. Tengok guys, ni nama dia fresh oil. Lupa ambil balik drain plug ni, kena cuci lah. So kita cuci je pakai brake cleaner dan tak tepi dulu. Next kita nak ambil mixing bekam. Kita akan pakai ratchet lah. Let's go. Ni off filter. So buka, jatuhkan je. Okay, alright, kita buka off filter. Dah loose, kita buka guna tangan je. Buka dan lepas. Okay, next kita nak kena ambil oil filter Mazda oil filter. Ambil je minyak lama sikit, letak di sini. Jangan banyak sikit je. Boleh letak balik oil filter. Takkan guna tangan dulu. Next kita nak ketatkan sikit je, jangan kuat sangat tau. Okay, settle. Next, letak balik drain plug. Tapi kita cuci dulu ni. Letak, plug sikit. Dan kita ketatkan balik. Okay dah, settle. Itulah dia, dah. Kenapa lagi? Pasang cover balik. Settle semua, dah boleh turun lagi kita. Apa lagi? Untuk Mazda CX-30 ni, kita pakai 5W30 lah. Minyak dia dalam 4.5 liter lah. Let's go. Mijak auto care punya tu. Dan satu botol ni 4 liter. Nampak ni, settle 4 liter. Dalam masa 30 minit settle lah. Apa yang buat lama tu sebenarnya kereta banyak. Tapi kalau korang book appointment dengan kita orang, dalam less than 1 hour korang dah boleh settle semua benda. Sebab tu kita orang recommend book service dengan kita orang, buat mobile service. Alright, setengah lagi settle. So korang kalau nak service kat mana je, bila-bila je, Roger je bicara auto care. Dekat office boleh, dekat rumah boleh.